Ada yang bertanyakan kepada saya, macam mana tapir boleh ada di Asia dan pada masa yang sama boleh ada di Amerika? Hai, saya Acap. Hari ini kita cerita tentang macam mana boleh adanya tapir di dua tempat yang sangat jauh kedudukannya. Untuk jawab soalan tu, kita kena time travel balik ke masa sampai pun ke 50 juta tahun dahulu ketika zaman Eosin. Ketika ni, leluhur tapir bertaburan di sekitar Eropah, Utara Asia dan Amerika Utara. Sebelum tersebar luas, leluhur tapir seperti para tapirus dan plesiotapirus dikatakan berasal daripada tanah besar China. Macam mana ia boleh tersebar ke beberapa benua adalah dengan adanya satu struktur penghubung pada ketika itu yang dikenali sebagai jambatan darat, land bridge. Ketika itu ada dua land bridge yang menjadi penghubung utama. Pertama adalah Bering Land Bridge yang menghubungkan antara Siberia dengan Alaska, dan yang kedua adalah North Atlantic Land Bridge yang menghubungkan antara Amerika Utara, Greenland dan juga Eropah. Ketika itu di Amerika Utara, leluhur tapir ni berkembang populasi dia. Lama-kelamaan dia berevolusi kepada beberapa spesies dan menjadi haiwan yang dominan di Amerika Utara. Sampailah ke zaman Pliocene. 3 juta tahun dahulu, sewaktu zaman Pliocene, muncul satu struktur geografi yang membuka bab baru bagi haiwan Amerika Utara. Struktur geografi ini dikenali sebagai Genting Panama, Isthmus of Panama. Genting Panama ni merupakan daratan yang menghubungkan antara benua Amerika Utara dan juga benua Amerika Selatan. Kewujudan Genting Panama ni menjadi lebuh raya pergerakan bagi haiwan daripada Amerika Utara untuk ke Amerika Selatan, dan haiwan daripada Amerika Selatan turut bergerak ke Amerika Utara. Laluan ini turut diambil kesempatan oleh tapir-tapir yang berada di Amerika Utara pada ketika itu. Tapir-tapir ini akan bergerak ke Amerika Selatan dan kumpulan tapir inilah yang akan menjadi leluhur kepada spesies tapir moden yang berada di Amerika Tengah dan Amerika Selatan pada zaman sekarang. Melayan tapir ataupun tenuk ni, walaupun dia berada dalam jenis yang sama, iaitu jenis Tapirus, tapi sebagai sister spesies, ia adalah sister spesies yang boleh dikatakan agak jauh hubungannya jika dibandingkan dengan kumpulan atau clade 3 spesies lagi yang berada di Amerika Selatan. Ini mungkin kerana melayan tapir atau tenuk ni sudah terpisah agak lama dan agak jauh dengan kumpulan atau clade yang berada dekat Amerika Selatan. Dan logik lah, 3 spesies yang berada dekat Amerika Selatan tu datang daripada jalur yang sama.